Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Mimik. Hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita bertajuk Parang Sakti dan akan berfokus kepada pembinaan parang hilang. Okey, anda bersedia? Mari kita mulakan. Mula-mula, sediakan sekeping cardboard dan lukiskan bentuk parang hilang di atas cardboard tersebut. Gunakan pembara dan pensel bagi memastikan garis yang dilukis adalah tegak. Ukur tangan untuk menghasilkan pemegang pada parang, dan kita tekan untuk membuat hulu parang. Setelah siap dilukis, gunakan pisau untuk memotong bentuk parang pada cardboard. Jika anak-anak semua ataupun murid-murid tak yakin untuk gunakan pisau, boleh gunakan gunting ataupun meminta bantuan orang dewasa kerana pisau ni tajam. Hati-hati ya. Teruskan untuk menghasilkan sekeping bentuk parang hilang. Sebab itu, kita akan menggunakan potongan tadi jadikan sebagai stencil untuk menghasilkan sekeping lagi arah ataupun permukaan yang berbeza. Dan setelah kita tekap, kita potong mengikut ukuran yang telah dibuat ataupun ukisan yang telah dibuat. Hasilnya terdapat dua bilah parang hilang. Seterusnya kita akan mengambil styrofoam dan cardboard yang telah dilukis parang hilang itu akan dijadikan sebagai stencil untuk menghasilkan lapisan tengah ataupun bahagian tengah pada parang hilang kita. Untuk styrofoam jangan guna tebal-tebal ya. Setelah lukis, okey, kita boleh gunakan untuk pemotong styrofoam atau kalau tiada pemotong styrofoam, kita boleh gunakan pisau untuk memotongnya. Mungkin lebih kemaslah kalau kita guna pemotong styrofoam. Hasil yang dipotong akan lebih kemas dan bersih. Setelah itu, kita akan meletakkan styrofoam ini di tengah-tengah, di mana cikgu guna double tape untuk melekatkan styrofoam dengan cardboard. Kita letak di kedua belah styrofoam. Okey, kita tampal, kita buka dan kita buat satu sebelah satu dulu. Maksudnya buat sebelah, jangan tanggalkan kedua belah, akan menyusahkan kita nanti. Jadinya kita buat sebelah, tampal cardboard, buat sebelah, tampal cardboard. Okey, setelah kedua-duanya ditampal, kita rapikan lebihan-lebihan styrofoam tu. Okey, di sini cikgu lupa untuk menyatakan kita boleh gunakan pelita pelekat bercorak untuk menutupi bahagian styrofoam. Kalau tak ada tak apa, kita boleh gunakan watercolor untuk watercolor. Untuk watercolor, kalau guna watercolor jangan campur air biar dia pekat dan biar dia senang untuk kering. Kita lilit, kita tampal di sekeliling styrofoam tersebut dan rapikan. Cantik kan hasilnya? Okey, seterusnya kita akan membuat pada pemegang parang hilang juntayan. Cikgu gunakan tali nylon di sini untuk menghasilkan efek bulu-bulu. Efek apa? Kalau dulu pada asalnya ini kalau parang hilang asal yang digunakan di Sarawak, ini rambut mangsa ataupun musuh yang dipenggal kepalanya. Ini bagi membuktikan keberanian pahlawan iban tersebut. Okey, kita tampalkan pada pemegang parang. Di sini cikgu gunakan tape yang agak tebal supaya lebih kukuh, lebih kuat tali itu bertahan lekat di pemegang parang. Seterusnya cikgu akan lilit pelita pelekat di sekeliling tempat pemegang parang. Ini menunjukkan tempat ataupun tanda di mana parang itu untuk dipegang. Kita kemaskan
Okey, seterusnya cikgu tambahkan sedikit hiasan menggunakan dawai bocoran ini letak di bahagian bawah. Okey, di sini kita buat corak bentuk zigzag dan sekaligus secara langsung kita telah mengaplikasikan aspek ataupun prinsip ataupun rekaan dalam kita punya produk ini, barang hilang. Secara tak langsung kamu dapat belajar dan mengaplikasikan aspek-aspek ataupun prinsip-prinsip seni dalam rekaan kita. Ditambahkan pada pemegang barang, kita gunakan warna kontra. Okey, di sini cikgu gunakan warna uhu supaya lebih melekat ataupun lebih mudah untuk melekat. Kita tambahkan di kedua-dua belah bahagian pemegang. Okey, pada bahagian hulu ni juga cikgu akan tambahkan biji-biji sebagai hiasan. Di sini akan memberikan satu kesan yang cantik kepada barang kita. Dah siap. Okey, kita buat pula pada bahagian yang sebelah seperti mana cikgu cakap sebelum tadi. Kita buat sebelah dahulu, dah siap, baru buat di sebelah satu lagi. Untuk memudahkan kita ataupun memudahkan barang itu diletakkan ataupun diurus.